Pukul 6.35 baru kita singgah makan alas perut. Perjalanan yang ganas. Apa nama kedai ni? Arabu PH. Ni anak pada nasi dia. Sedap tak? Oh lah, ini apa? Kau order? Ni kebab, beef kebab Beef kebab. with rice. Tak nampak kau Ali makan? Ali dah makan dah? Habis dah. Bila laju dah dia makan. Shawarma. Laju habis. Laziz? Atau la? Alhamdulillah. Jom guys. Group foto. Best tak stay sini? Yes. Macam Jepang budak-budak. Best lah. Best cikgu. Aduh. Oh, ya. Propeller members tak pula. Ini. Langgar kat mana tadi? Langgar katil. Aduh. Ingatkan kat luar. Tak. Tapi masalahnya katil dia memang kat luar. Katil tu. Langgar Kat katil. sini. Betul lah katil. Kan? Put tak tipu. Orang cakap kenapa main drone dekat dalam bilik kan? Yeah. Tak, dia dekat luar. Katil outdoor. Dia katil outdoor. Okay, mari kita hiking. Bersama-sama naik. Ali. Dengan walk dia gerak. Walaupun Zul tak ikut, bag Zul ikut. Come back. Hai. Okay, hari ni kita nak ke Baban. Oh, nama dia Baban. Nama dia It's about only 2 hours from here lah. Kita tengah packing barang. What time is it now? 7:44. Very good weather. We hope you're gonna stay until maybe day after tomorrow, so that kita punya summit attack pun akan chill lah. Baban, the homestay dia Baban. Dia sama ni show. So kita masa nak cakap. Okay, ciao. Baik. Let's go to Baban. Oi. Ada yang menahan. Jom guys. Let's go. Masuk. And this is our driver, Sir Jack. And then this is dia punya van lah. Tengok gear dia tu. Dengan Very antique. And then custom made. Tak dijual di mana-mana. Nak beli tak? Boleh bidding. Starting price how many peso for the gear? Really like my hand gear. And gear. Not open for bidding. No. No. Pagi-pagi tu nak vlog.
Urin tak clear tu. 10 kalau tak kita adjust. Yang kencing air wap. Okay, sekarang 10 pagi buat apa? Nak pergi medical check up. Medical check up kat mana? Dekat. Kenapa kita nak buat medical check up? Hebat sangat kan gunung ni? Tahu lah, itu syarat dia. Ya. Kita kena follow lah. Tempat orang kita follow syarat dia orang. Ni ada kedai apa ni? Ni barang-barang hiking. Harga not bad. Selesa, berapa lah? Kau tanya yang mana? Ada 50, ada 90. Oh, murah. Not bad, not bad. Check it out. Betul. Guys, jom. Ke depan ni. Sign PW in between, alright. PWD tu apa? Tak tahu. Ini surat aku janji. Ya, kita declare. Well, welcome to Pulau Protected Landscape. Okay. This me. Tiba-tiba jadi Pilihan Jujur. Cakap jalan macam mana? Tak mau bayar. Comel. Dia baik. Syamil, apa Syamil lah? Ha? Tengah tengok anjing main anjing. Kau boleh record. What we doing here? Oh, okay, so Assalamualaikum and salam sejahtera guys. We're basically here to have fun. New host. By the way. Welcome to the show. This is your new host, Phuket. Yang tadi buat apa Put? Tadi buat apa lagi? Macam roller coaster lah. Naik. Kita melayan. Ya tu. Apa tu? Aku macam nak patah dah tungkuk aku tadi. So sekarang ni kita ada dekat checkpoint ranger untuk Mount Pulag. So dekat sini kita kena first register untuk naik ke Mount Pulag. Second, we have to do a medical check-up and also to have a briefing on how we can properly hike Mount Pulag, what to do, what not to do, and also why it is important to abide by the law, the environmental law, in order to protect the wildlife and also conservation of Mount Pulag and the Kabayan area. So tu je lah kot. Nanti we will tell you more once we have finished the briefing. So maybe we can share with you, what are the infos that you need to know, what you can do, what you cannot do, and let's check it out later. Okay. Dah biasa. Okay, kita letak batu. Naik. Dah tolong kami. Okay, Wak, macam mana Wak? Woi, tahu batu woi. Woi. Alright, we start hiking early after tolong band kita orang tadi. Kita kena tinggal jauh. We'll start this now. Yes, but we managed to push it and it climbed very well and left us behind. So that's what happened when you are being too nice, too kind. But this is the kind of adventure that we are looking for. Baru ada fight orang kata. Our driver was quite good. Oh, okay. He was like zigzagging. Oh, you're here? Because they wanted to put some Tak view kanan, baik doh. It's I think this one is pine forest. Just the Yeah, the one mentioned that just now. the auntie described just now, right? rather than sitting Yep. and not doing anything. They have many layers, so it's one of it. I think we are almost at the top Are we going because we are through going to Mossy Forest? 2,000 altitude later on, right? Because just now it's one. 1673 right now. Penat ah. Maju Penat lah. Mantap. Oh, cantik. Dah. Where are we? We are in Baban. So kita sampai awal lah 12.40. So yang previous punya tenants sebelum lagi check out, we're gonna stay here, SMR hostel. So sementara nak tunggu waktu check in and lunch time, I think we gonna jalan-jalan dulu. What's up guys? Thank you so much for staying tuned to the show and
So Tiba dah syok. one thing about Mount Pulag that you all should know that recently it has been converted from a national park to a natural protected area. Landscape, yeah. Yeah. So today actually the weather is extremely nice for us to hike, but unfortunately we will only hike tomorrow. Yeah. So hopefully the weather will continue to be good to us, and we hope that we have a safe journey tomorrow. And Inshallah. we will start our journey from here, which is about 1,400 meters above sea level. And No, it's already 2,300. it's already 2003. Oh, Yeah, just betul. now at the checkpoint was 1,004. Now it's 2,300. 300. So another 500 meters we will hike to Mount Pulag, which is the third largest, Third highest tallest in in the Philippines. Philippines. The Highest highest in Luzon. Yeah. Luzon region, yes. So excited for that. Yeah, absolutely. Let's go. Semoga cuaca bersahabat dengan kita. Let's go. Okay, morning. Sekarang pukul 6 pagi. Kita dah cover about 5 km kan. Sekarang kita kat camp 2. We are hiking Mount Pulag. Inilah penguasaan sebenar baru bermula. Ayo. Okay, kru kita sekarang. Yeay, yeay. Tegak kita. Mana ada malu. Yeah. Okay, let's start. Let's go. Saya punya boxer. Yeah, we're going to town. We go to the junction. Wait for another 2 guys. So we go left. Is it okay? Don't need to go to tower. Just wait. Okay, from camp 2 to summit approximately 3 kilometers. Okay, sekarang tadi daripada masa naik tadi tak rakam apa-apa sebab it's too dark. Aku tak suka rakam dalam keadaan gelap. So, let's enjoy the view from now on. Tadi sunrise dalam pukul 5.30 pagi. Kita orang gerak daripada kita punya guest house dalam pukul 2. Lambat sikit. Okay, jom. Alright. Okay. Kita ikut jalan lain. Sepatutnya kena ikut yang tahu atas tu. Tapi guide kita orang rintis jalan baru untuk shortcut sikit. Dia pakai kita orang punya zoom punya walking stick untuk rintis namanya. Oi, gila tu. Oi. Weh licin tu, baik-baik. Weh. Betul, the road not taken. The road less travel. Ini macam dekat Oh, ikut. Kena ikut je jalan dia tu. Woi, licin weh. Baik. Kau memang nak baring Jatuh. Okay, aku nak fokus. Sekejap. Alright. We made it out here. Power agak kita orang. Okay. Video kat Adik kita orang punya jalan ni aneh. Kau bagi jalan lain ni. Nice. Wish, ada orang hilang. Wih. Jangan. Yang umpama drone put aku tolong kau ni. Dia kena letak sini. Merealisasikan impian put. Sebagai buat gaya tangan kau nanti macam follow. Nak rakam lagi. Okay, bila aku pusing, lepas tu aku tunjuk tapak tangan aku, kau boleh matikan tau. Okay, after about 30 to 40 minutes jalan, kita orang dah nampak kita punya gang tau. Kita nampak dengan orang kat depan sana.
Yay. The group reunited. Buat situ. Salah lah. Menyorok dari sini lepas tu naik balik. Dah itu seorang je boleh buat doh gitu. Orang lain buat tak jadi doh. Jeng jeng. Warna biru apa? Bobo. Oh. Kuning. Oh. Jeng. Kita balon atas ni. Okay, cepat. Okay, drone dah dekat. Oh. Dia di sebalik-balik bukit tu. Lawa the view. Kat sana tadi ada wall carpet. Nice. Bang, kiri mana bang? Kiri kita pergi ke Luzon. Kanan kita balik ke Manila. Tapi apa tu jam lah. Dek? Jalan jam. Ni pesanan untuk Zul. Zul kan dapat awang kapel. Aduh. Azrin Nasuha? Ya saya. Okey Risau tak jumpa tadi beberapa jam. Okey Jadi orang kan? Ada orang. Alhamdulillah. Azrin dah besar. Dah tak risau lah tinggalkan. Kami yang risau dekat sini. Mahdi Mai. Nama IG dia Mahdi. Muhammad Yusof. Kan Mardi Himal. Oh, baik dah view. So ni lah playground. Playground got. Now playground of Geng Barai. Complete. Tapi Kau kuat sangat bernafas ni? Okey tak? Ha? Kata main red line. My red line pun Ha, ni ada betul lah. Steady. Ha. Yang Ali tengok Mim dekat kita tengok dari jauh je ni. Oi tu, uish. Uish. Sebab kat Summit tak nampak benda tu kan. Tak apa, nanti aku balik singgah siap tower. Boleh. Lepas tu kau nampak macam batang awan tu. Tu. Gila. Jom. video cakap je lah. Ni elok sana sejam jadi 2 jam dah belum. Okey je.
Bukan. Weh, baik. Tu lah, tu. Weh, baik tu ni. Ni super baik tu. Jalan. Alright, that's the summit. Now we are going there without stopping. Let's go. Perut kosong, cuki-cuki penyelamat. Sekarang dah pukul 7.40 macam tu, 7.50. Kita dah semakin hampir puncak, aku rasa dalam setengah jam macam tu lagi. Dia zigzag sini, sana, baru sampai puncak. Aku rasa lagi 30 ke 40 minit kan. Steady lah, baru pukul apa ni? 10 minit boleh? Boleh, aku boleh je. Oh, pukul 8 pagi. By right, kita dah patutnya sampai pukul 6 je, 7. Tapi macam kita santai, kita enjoy the track pelan-pelan. Dah, jalan. Whoop. Nampak dia orang buat video baring macam. I go half. Alright. Okay. 1, 2, 3. I go half. I go. Alright. Sedap pula. Children. Garang. Dia garang bunyi terus. Dia nak takut. Sekali lagi. Sekejap tu. Situ. Sekejap. Nampak orang balik. Sini. Ni. Okay guys, nampak awan kapet. Lepas tu nampak gumpalan-gumpalan awan. That's the place lah. Sampai atas boleh nampak tu semua. Let's go. Yes! Finally we made it! Thank you, Dan. Yeah, Proud of you. almost didn't made it. Proud of you. How are you? Good. Are you good? Yeah. They said if you didn't submit, we don't want to submit. Wait. Made it, bro. We made it. We made it. Okay dah. You made it. Sini. Proud of you. Proud of everyone. Kau dah semua pergi sini kan? Bawa dia naik ikut tepi ni. Wow, awan kapet tu. You did well. Thank you. Okay. We're gonna rest. Congrats Ajan, congrats. Then Yeah. let's see how. Mount Wait. Alright, sekarang 9.30 kita nak turun bawah. Kita lepak lama kat tadi. Okay, last view daripada top of Mount Pulag. Okay, I didn't go to that side yang nampak awan kapet, tapi it's enough.
It's about the company and the good times. Yes. Let's go. Tak nak lalu. Jom turun. Let's see how long we will make it to the base camp. Oh, okay, boleh. Hobi jatuh. Dalam belakang sekali boleh berak. Nak rakam kantoi. Apa dia? Kurang lah aku tengok. Nak gerak ke Manila sampai 20 lah. 24 mungkin lah. Sampai lambat tak sempat ni nak clubbing. Dia target tu je. Tak cari sungai ke? Ha, sedap. Gang, cuaca dah panas terik kan. We are the last one. Okay, tengok view kat sini. 3, 4, 5, 6 8, 6 jam kan. Weh, masuk balik ke batu. Kita lalu jalan yang kita rintis tadi. Apa kau kena buat? Kau kena just pijak je kat tepi ni. All the way. Pijak je. Tolak je. Kat sini dah okey dah. Oh. Wush. Sini ada lopak, kena hati-hati. Aku mungkin akan tergelincir. Hampir. Sikit lagi. Yeay. Terjatuh. Dia, itu memang jahat punya orang. Jatuh. Okay, jom. Right gang, 10.25 kita sampai camp 2. Safely arrive camp 2 sikit lagi. Allah. Kencing merah ni. Sementara ke jamban purple. Oh, baru nampak ni Mossy Forest. Betul lah, ni atas. Sikit ni. Mana? Kubur dengan alam lah. Pergi situ. Foto kat gambar. Kita pandai ambil. Lagi. Mana? Jangan rapi punya. Mana boleh ambil gambar, aku nak ambil juga. Ya, dia. Cantik. Wush. Ini barulah bersetubuh dengan alam. Bersetubuh. Ini bersenggama dengan alam ni. Oi, hijau dah. Weh, ini baik dah ni. Sorry nak lalu. Mini waterfall. Kita lalu tadi gelap dia tak nampak. Nampak ah. Nice.
Okay, sini spring water, boleh top up tapi kata orang cukup air. Yang tak cukup makanan je. Tapi betul lah, abang kata Madi kan, kau nampak benda ni waktu tu macam ni menyelah colour dia. Nampak tu Mosiforus dia. Bim, kalau aku dah pergi sini tak payah girau dah tu. Tak payah girau lah, cakap Azul tak payah girau dah. Lawa tu Mosiforus ni. Depan. Macam album punya foto tu. Jom. You can go inside. Uish. Wow. So Wow, Mosiforus. Everyone just Oh. Sini. Ui. Sangat cantik weh. Kau tahu dah. Weh, gila lah. lepas tu back kat sini. Alamak. Baik cuy. Nak keluarkan tripod ke cuy? Keluarkan tripod kan? Nak ke nak bagi? Bagi je dia senang. Okay. Okay, dah 12.30 hari. Kita sampai kat checkpoint 1. Ini dia. Okay, yes. Kita akan teruskan, kita akan cuba sampai 12.30 kalau boleh. Here we go. Macam daun-daun kesum ni. Careful. Punyalah belagak. Silap tak ambil gambar kat sini tadi pagi. Kan. Gelap doh. Doh, member injet pula. Macam mana boleh injet tadi? Sini. Macam mana boleh injet tadi? Leot. On. Macam tu je. Tapi sebab sempit orang tu. So macam botol itu. Rabi kat depan doh. Potong.
bodoh ni asap Syamin. Lalu depan muka aku kan, aku macam Dia terhibur dah. Ya, aku pun dah terhibur, sorry lah. Bagus dah. Kita perlukan orang macam ni dah. Azni, alright? Betul tu. Dia gantung Mat. Tu ada landslide. Jalan dia macam ni lah. Becak. Jom balik. Dah nak sampai. Nak awan. Okay geng, kita dah memasuki kabus. Nampak misteri. Apa dia? Betul, dah sampai dah. Aktiviti kita dah 10 jam setengah ya kan? Easy track katanya. Easy long track. Yes. But not bad at all kan? Semua dapat lah. Semua dapat. Mosi dapat. Grassland dapat. Sea of the Cloud dapat. Betul. Dapat tau Zul. Personal. Dapat tak tunjuk gambar ke Zul. MGP dah lemau. Kenapa kerek dia terkeluar-keluar macam ni? Ni yang reject. Reject hilang. Reject lah. Ya, baru nampak. Nice. Tapi actually, Boleh, jom makan. Mana? bunga-bunga Tulip tu. ke lili ni? Boleh tak confuse antara Bukan lili, bukan. Bunga raya. Finally, we arrived at 12:50. 12:52 after almost 11 hours of hike. Macam mana, Rabi? Best. Mantap. So good. We made it. You made it. Yeah. Okay. Boleh beli magnet lah. Dah. Okay, let's go makan. Lapar.